Ada satu hari ni, aku check in dekat homestay. Masuk-masuk bilik je, rasa sejuk. Macam dah check in dekat kutub utara. Aircon je sejuk, tak ingat dunia. Tapi aku cari remote, remote hilang. Kita orang time tu carilah remote macam cari harta karun. Korek bawah katil, cek belakang langsir, buka laci itu, buka laci ini, angkat bantal, selak cadar, semua tempat tak jumpa. Dah cari merata-rata satu rumah, tapi remote tetap gaib. Aku dah macam sushi time tu. Dia mukus ketat, sejuk tak masuk akal. Aku contact lah pemilik homestay. Dia pergi bercuti pula time tu. Last aku tutup je switch aircon tu. Senang. Untuk pemilik homestay, tolonglah sediakan holder remote dekat dinding. Letak label remote aircon terang-terang. Tak adalah orang mencari. Simpanlah remote backup dekat mana-mana. Jangan sediakan satu remote je. Kalau hilang, nak check mana? Buatlah checklist sebelum guest check in. Setiap benda besar atau kecil tu, make sure semua mencukupi. Tak adalah susahkan kita semua. Betul tak? Dapat sesuatu, boleh klik button follow.